Betul. Kejut nak fly Standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok, kalau korang boleh nampak aku di sini, sebelah sini, GPS aku dah ni. Kita set dulu tengok. Static on. Okay, kita sekarang ni aku menggunakan external mic. Okay. Ni kita bersama pilot Ijot untuk penerbangan kali ni. Panas. Okay. Nanti bunyi titit bagi tahu Okey, 2 kali bunyi. Dah bunyi? Okay. Okay, ready? Kita akan terbang. Up. Mengambil masa 5 minit 50 saat dengan total jarak 2 km. Saving. Check elevation. Oh, jalannya bukit Elevation check, upload road. Okey, confirm. Panas hari ni. Cuaca cantik. Okey, kita akan take off. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bang, tu dia. Dah mula naik ke atas. So, korang boleh tengok atas. Ni dia suasana dia. Dan aku di bawah pegang remote macam ni lah untuk pastikan. Cuma kali ni kita straight line je, tegak je. Pergi dan balik. So total pergi 1 kilo, balik 1 kilo dan 2.2 kilo. Ambil masa lebih kurang 5 minit, 5 minit setengahnya tu. Campur dengan calibrate dia sekali lah, hampir 6 minit lah macam tu. Ketinggian 100 meter. 100 meter ketinggian, overlap 70 dan biasa speed 8. Itu dia untuk pentas kali ni. Kita berteduh di bawah payung. Nampak drone kat atas. Dia dah mula pergi ke position untuk calibrate. Baik ada payung Oh, piknik kita buat kacang. Okey. Bye.